Okey, trip kita masuk dekat Dungun. Kita masuk dekat Hulu Dungun. Ada naik bersama 18 orang, 17 orang dan 6 buah bot. Okey, perjalanan yang kita nak pergi ke hulu Sungai Perlis, Dungun. Kita menggunakan bot panjang bot panjang. Kalau tengok perjalanan yang kita nak pergi ni, memang kita akan merentas sungai. Tengok view di tepi dia memang sangat cantik. Sungai dia agak cetek juga kan. Sungai dia cetek dan kita tengok tu banyak. Mana duduk tempat itu? Nampak tu. Seladang tu. Tu dia seladang. Ui, kita nak tengok seladang. Seladang pula tengok kita kan. Okey, so kita berhenti. Dalam perjalanan tu kita boleh berhenti. So nak tolak bot kan. Kita tolak bot. Ingat. Lepas tu kita boleh teruskan perjalanan balik. Dalam masa perjalanan tu inilah dia. Yang belakang tu Taker Valley, yang tu Puk, buah Puk Sambar. Yang depan ni Pak Tam sedang menarik bot. Nampak kat depan tu ada pokok tumbang. Bot ni kita tarik ni disebabkan airnya cetek. Dan yang dekat bawah ni dia dah dasar dia dah berbatu. Ada batu dekat bawah. Okey, kita kena tariklah untuk melepasi bahagian yang cetek. Lepas tu kita kena teruskan balik perjalanan. Sampailah dekat air yang lebih dalam sikit, kita pun boleh teruskan naik bot melintasi sungai ni. Di tepi-tepinya hutan hutan simpanan memang hutan ni terjaga, tak ada sampah. Memang kita boleh bunyi hutan tu, bunyi riang, bunyi binatang, segala benda serangga. Lepas tu perjalanan ni masih macam biasa, kita tolak. Sekarang ni kita tengah melawan arus sungai okey, nampak tu yang dekat belakang tu letih, letih. Kita nak lawan arus sungai dengan arus sungai cetek. Kita kena tarik bot kalau bot tu tersekat. Nampak rasanya lebih daripada 50 kali kita kena turun bot. Sebab air ni air yang cetek. Bila air ni adalah musim kemarau. Apabila musim kemarau dia air cetek, jadi bot nak pergi ke hulu agak susah lah. Sebabnya air cetek, tak ada banjir. Kalau air banjir, air besar, kita boleh tak perlu turun, tarik-tarik macam ni. Tapi air sini walau kita masuk syok lah. Ramai yang kita tarik bot-bot yang ada 6 buah bot. Jadi bila kita tarik tu memang aktiviti bila beramai orang kita syok. Seronok seronok. Dengan air kita boleh tengok suasana keindahan alam dengan air jernihnya. Kalau tangan kita panas, kaki panas, kita boleh celup. Tengok tu santai je bit bawah kita. Bawah Taker Valley dia santai saja. Dan bila kita sampai dah dekat dengan destinasi campsite, lepas tu boatman dengan kru bot dia akan pasang kemah. Dan kita tengok keindahan alam, pokok-pokok balak masih terjaga rapi dekat dengan tu. Nampak tu ikan. Keesokan hari ikan apa? Okey, nampak tu ikan kelah geng. Masing-masing ambil video, ambil gambar, merasakan sendiri ikan kelah merah tu. Nampak ikan ni susah lah nak dapat. Okey, harga sekekor kalau hidup tu tak lari 500-600. Okey, masa ni kita bergotong royong lah sesi buka ikan dekat Pukat. Dekat sini spesies-spesies yang ada, spesies lampam Jawa, lampam sungai. Yang ada jalur tu adalah rong batu. Ikan tu rong batu. Lepas dapat siang, lepas tu jangan lupa kita kena buang perut. Tu mili. Mili tu orang panggil beruang pandai. Nampak tu masing-masing buang perut. Lepas tu nak simpan, baru boleh simpan lama. Kalau tidak buang perut,
ikan tu dia membusuk. Ikan pun alhamdulillah hasil. Ni ikan sikang. Ikan sikang ni adalah Malayan trout. Okey, ramai yang suka lah. Geng-geng yang fly memang dia akan suka. Jadi geng-geng fly kata kalau ada ikan trout tu bermaksud kualiti air memang padu lah. Ni ikan yang itu ada orang panggil ikan parang tadi lah. Yang itu ikan patung. So tekong pun macam biasa buat ikan panggang tawar, ikan bakar sedap kan. Mantap. Memang sisik-sisik tak buka, kita bakar macam tu je. Dengan rasa smoke dia, ada rasa ikan segar, ikan air tawar segar. Tu ikan lampam. Ikan lampam bakar smoke. Memang meleleh hari tu. Lepas habis kita mandi-mandi lah. Depan campsite ada mandi. Lepas mandi kita makan. Ni makan. Ni nampak tu. Mili. Makan ulam. Ada ulam. Ada lada. Ulam timun. Nasi. Lepas tu dapat tu. Macam mulut ni. Ada apa? Kuah. Singgang. Apa tu? Singgang poyok. Singgang poyok ni ikan goreng. Ikan goreng baung akar. Tu nampak santai, ada petai geng. Timun, petai, ikan. Malam kita pasang mercun geng. Kita pasang mercun macam raya pula. Macam raya pula ni. Nak raya puasa pun belum, nak raya pasang mercun. Okey. Tu bos Take Valley lah yang pasang. Boom. Meletup. Meledak. Okey. So waktu malam macam ni lah, sembang-sembang, tak ada line telefon. Kerja malam adalah menyembang sahaja. Itu adalah bagus kan bila masuk hutan. Inilah kita kenal sesi suakenai. Ni adalah orang lelaki, cara orang lelaki nak happy macam ni je, senang. Keesokan pagi kita aktiviti macam biasa. Ada yang mandi, ada yang tengok buat healing. Tapi masa ni memang kita memang sangat tenang lah. Sangat tenang, keindahan alam boleh merasa. Pagi lepak, aktiviti memasak. Nampak tu bos Take Valley ni dia pandai masak. Dan dia ada kedai. Dia ada kedai makan juga katanya. Jadi dia lah yang masak. Tu roti sardin, nasi goreng sardin. Lepas tu mili. Nampak macam mili tak mili buah Take Valley. Tak mili buah Take Valley. Tapi mili tu ngujung-ngujung dah tu goreng tu. Lepas tu ni hari yang kedua kita buka. Bahang pula sebagai. Bahang sebagai ada lampam. Lampam Jawa, lampam sungai. Yang ni kelah. Ni kelah. Ni kelah merah lagi lah. Ni kelah kedua. Nak dapat memang susah. Bila dah dapat je, ramah selalu nak bergambar. Ramah. Nak ambil video pun ramah. Okey, so lepas ni ikan apa lagi? Ikan bujuk pun ada geng. Ikan bujuk ni ikan bujuk kalau kita tengok sekali limbah. Ikan hantu pun ada, ikan tu pun ada. Tapi itu adalah ikan bujuk. Ni yang kita kata ikan parang tu ikan parang, ikan raung batu. Lepas tu mandi lagi. Lepas mandi pukat pula. Ni ada macam ni lah. Tu nampak tu. Yang atas tu ikan ni lah kata ikan parang ni. Tapi ni ikan parang Okey, so ikan yang dapat tadi ikan kelah. Nyawa-nyawa ikan lagi. Nyawa-nyawa ikan maknanya baru kena pukat. Baru sangat lah kena pukat tu. Okey. Ni nampak tu. Tengok yang penonton pun ramai juga yang menonton. Jadi kita tengok sisik dia memang cantik lagi Okey. So
Kita tengok aktiviti apa lagi yang kita buat. Tu Hamili dengan duk lepak dengan organizer Bentara Setia Segala Sungai katanya. So yang ini kita dah kemah-kemah nak balik. Hari yang ketiga dah kemah-kemah balik. Okay, so tu kita kemah-kemah balik. Canvas bukan canvas. Ikat-ikat. Pandai nak berhealing-healing, kena pandai simpan lah. Tu pukat. Sekarang dah hari yang ketiga. So masing-masing dah nak balik. Lepas kemas balik lah. Okay, so tempat sini semua dah standby kemas, letak barang-barang dalam bot. Dan kita akan bergerak ke campsite di Sungai Dungun. Daripada Sungai Hulu Perleh ke Sungai Dungun. Perjalanan ni mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam ke 3 jam juga. Tapi agak lebih mudah. Sebab apa? Kita sekarang ni akan mengikut arus sungai. Bukannya melawan sungai. Waktu kita datang tu kita akan lawan arus sungai. So sekarang ni kita akan mengikut arus sungai dan dia akan lebih senang lah. Tapi senang-senang pun bila air cetek kita kena tarik bot lah. Jadi kena kerjasama kan. Apa yang penting kerjasama gitu. Jadi syoknya macam tu lah. Kita boleh letak celup kaki dalam air. Jangan risau, kat sini tak ada yang 4 kaki yang besar-besar ngap tu. Tapi yang sini ada ikan. Ada ikan je Jadi nampak tu. Orang yang dekat depan tu kena antara yang tangan je agak kuat. Sebab apa? Kita nak kawal bot. Kalau tak kuat nak kawal bot, jadi kita boleh tersasar, boleh terbabas. Bila boleh terbabas, boleh menyebabkan kemalangan di antara bot dengan pokok-pokok ataupun dahan-dahan ataupun tebing-tebing. Itu dia. Sebab itulah perlunya orang yang depan yang boleh mengawal bot dengan baik. Sebab air pun tak cetek, air pun tak dalam, cuma cetek sahaja. Nampak tu air yang geluk-geluk gitu tu. Tu ada balak lah situ. Jadi kita akan luncur saja. Nampak? Walaupun slow tapi masih lagi bergerak. Masa ni, waktu ni enjin bot tengah matikan enjin bot. Sebab apa? Kalau katakan enjin bot bergerak dalam ada kena batu ke, kena kayu ke, jadi kipas boleh patah. Jadi inilah perjalanan balik dengan vibe yang best. Tu nampak tu bot. Ada sebanyak 6 bot. Nampak tu yang tersasar tu. Bila orang yang depan tak kuat, bot kat depan tu dia akan jadi menyengat macam tu. Nampak? Yang boatman dekat belakang tu, tekong tu dia akan pegang bot lah, tak nak bagi tersasar. Dalam perjalanan ni kita nampak tu yang dekat depan tu adalah pokok yang tumbang. Pokok yang tumbang tadilah. Jadi ni yang meluncur ni, kita masuk bawah pokok, luncur benda yang sama lah. Nampak tu sang Tiger Valley lagi-lagi tu. Sebab bot laju dan bot memang pegang. Ni tadi silap. Inilah yang pokok tumbang tu. Bukannya senang perjalanan dia pun memang hardcore lah. Tu nampak tu. Kita perjalanan balik pun kita boleh casting. Ada rezeki bahang lah. Ada rezeki boleh lah menyambur macam tu kan. Tak ada rezeki kumpau. Yang penting vibe tu yang penting. Nampak tu. Berkilau air. Jernih tak jernih tu berkilau air. Joknya. Okey, so ni jumpa orang kampung yang masuk dekat Sungai Perleh juga ni. Tu nampak tu. Jadi perjalanan ni agak best. Dan kita berhenti dulu, santai dulu, berhenti rehat seketika. Semayang Zohor dulu. Lepas tu makan. Catering pun dah sampai. Nampak tu ikan kelah, ikan sebarau, ikan
Raja sungai, semua datuk nenek semua ada kat dalam tu. Makan kita teruskan balik ke Pengkalan. Hari pun dah nak hujan. Nampak tu gelap. Memang gelap. Okey, yang pertama Lepas sampai. tu kita sampai dululah geng. Untuk Sementara tunggu orang lain sampai. Nampak tu kita menang. Kita menang. So itulah tweet kita selama 3 hari 2 malam. Next kita repeat balik pada bulan 2 insya-Allah.